Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. So hari ini anda bersama saya Amar, market analyst anda di Torex Asia. So seperti minggu-minggu sebelumnya, hari Isnin adalah hari untuk kita mendengar ulasan-ulasan terhadap apa yang berlaku kepada pasaran sepanjang minggu sebelumnya untuk kita dapatkan sedikit clue dan pandangan ataupun strategi dagangan kita pada minggu ini. Of course, minggu ini ulasan kita akan merangkumi beberapa faktor, antaranya kita akan ceritakan tentang sentimen pasaran, konteks fundamental sepanjang minggu lepas, dan hari ini kita akan ulas terhadap tiga instrumen iaitu GBP USD, kita akan ulas berkenaan dengan Euro JPY dan juga kita akan ulas berkenaan crude oil. Okay, so secara teknikal dia ada banyak berita menarik yang cuba kita kupas dalam analisa kita pada hari ini. So sekiranya anda memerlukan idea ataupun sedikit pandangan untuk anda masukkan ke dalam strategi dagangan anda pada minggu ini, jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey, baik, kita nak bagi kepada mata wang pertama kita iaitu GBP USD. Jadi sepanjang minggu 15 sehingga 19 Disember 2025, GBP USD lebih tepat digambarkan bergerak secara mendata dengan turun naik yang ketara. Kalau kita dapat lihat kepada chart sebentar lagi, kita dapat melihat satu pattern pergerakan yang tidak ada satu arah dominan antara kenaikan bullish ataupun bearish. Pasangan ini tidak membentuk trend menurun yang jelas seperti yang mungkin dijangkakan sebelum ini. Pergerakan paling besar pun yang paling besar berlaku pun pada pertengahan minggu apabila pasaran memberi reaksi kuat terhadap perkembangan dasar monetary United Kingdom. Walaupun terdapat pemotongan kadar faedah, pergerakan harga GBP USD menunjukkan lonjakan intraday yang agresif sebelum kembali stabil. Ini mencerminkan keadaan di mana pasaran lebih memberi fokus kepada nada keseluruhan dasar dan kedudukan pasaran sedia ada, bukan semata-mata arah kadar faedah itu sendiri. Baik, jadi menjelang akhir minggu, GBP USD kembali perlahan namun masih berada dalam julat mingguan yang sama. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta GBP USD. Okey, baik, di hadapan anda sekarang ni merupakan carta GBP USD. So, apa yang boleh kita lihat dekat sini, minggu lepas tiada pergerakan dominan, bullish ataupun bearish. Okey, perhatikan pergerakan pasaran naik dan turun di, boleh kata, di kawasan yang lebih kurang sama. Okey, kalau kita besarkan time frame H4, kita dapat lihat sekarang ni boleh kata GBP USD daripada sudut technical analysis sedang berada di kawasan yang signifikan, sama ada akan berlaku rejection ataupun price akan naik lebih tinggi di paras atas. Sebab kalau daripada sudut technical analysis saya boleh perhatikan dekat sini ada satu zone yang sangat strong. Okay, di sekitar 1.3553, sangat-sangat signifikan. Resisten dekat sini ada support yang pernah bersentuhan pada sebelum-sebelum ini. Okey, tapi apapun kita akan tengok kepada kita akan tengok dulu kepada poin yang pertama dulu, resisten. Saya tandakan sebagai R1 dulu lah. Okey, kita tandakan sebagai R1 dulu. Ya, saya tukar color dia. Kita pergi kepada R1 dulu. Kita akan tengok adakah minggu ini pasaran berjaya memecahkan, 2-3 hari ini adakah berjaya memecahkan level resistance ini. Kalau berjaya memecahkan, kita jangkakan GBP USD akan pergi kepada zon yang lebih kuat iaitu di sekitar R2. Okay, kita tandakan sebagai R2 lah. Alright, di sekitar harga 1.35 plus minus. Okay, zone sekarang ni adalah zone yang sangat important, sangat-sangat penting untuk kita perhatikan sebab di sini akan jadi penentu sama ada akan berlaku rejection ataupun akan berlaku penetration. Rejection bermaksud adakah paras candle sekarang berjaya melepasi paras
arwah ni ataupun tidak. Sekiranya tidak berlaku, maka kita jangkakan bahawa GBP USD akan turun ke bawah, membuat price correction, mencari paras support yang terdekat sebelum membuat keputusan yang lebih lanjut sama ada akan menaik ke atas ataupun menyambung penurunan ke bawah. Apa-apa pun perlu diingat, minggu ini adalah hujung tahun dan perlu anda faham benda ini pada setiap hujung tahun, terutama pada hari Khamis ni merupakan sambutan Christmas. Kita jangkakan pasaran akan lebih perlahan disebabkan cuti, bank semua bercuti dan mungkin market tidak akan tak ada market yang bergerak lebih agresif, yang tak akan bergerak agresif, ataupun mungkin kita akan dapat lihat pasaran tidak begitu aktif pada minggu ini. Okay, so itu sedikit sebanyak yang kita boleh lihat kepada mata wang GBP USD. Okey, mata wang kedua ataupun instrumen kedua kita pada hari ini iaitu Euro JPY. Berbeza dengan GBP USD, Euro JPY menunjukkan struktur pergerakan yang lebih jelas dan cenderung kepada bullish. Pasangan ini bergerak seiring dengan peningkatan risiko global, di mana kita dapat lihat minggu lepas yen melemah sebagai mata wang defensif, manakala euro mendapat sokongan daripada aliran berisiko. Jadi sepanjang minggu tersebut, Euro JPY berjaya mencetak paras lebih tinggi berbanding awal minggu. Anda boleh lihat dalam chart sebentar lagi bagaimana Euro JPY ataupun sebarang mata wang XXX JPY mula mengekalkan trend ataupun dah dominan trend kepada bullish. Sepanjang minggu tersebut, kita dapat lihat ia mencerminkan momentum swing yang positif untuk mata wang Euro JPY ini. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat turun naik intraday untuk mata wang ini, arah keseluruhan lebih konsisten ke bullish berbanding pasangan mata wang yang lain. Jadi untuk minggu ini, Euro JPY lebih tepat diklasifikasikan sebagai pasangan yang berada dalam fasa bullish swing dan lebih responsif kepada perubahan sentimen risk off dan risk on. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta Euro JPY. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada mata wang Euro JPY daripada sudut technical analysis. So dapat lihat adakah Euro JPY ni buat all time high? Serasa saya yes. Serasa saya kita tengok time frame yang lebih besar. Yes, ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai oleh currency Euro JPY. So kalau kita dapat tengok minggu lepas, kenaikan mendadak Euro JPY bermula daripada price 180.714 dan ke paras yang tertinggi terkini iaitu di sekitar 184.831. Okey, tak banyak yang kita boleh ulas, hanya perlu menunggu kepada correction pasaran sekiranya ada berlaku sebarang major correction bagi mata wang ini. Sekiranya berlaku, maka kita perlu perhatikan kepada satu kawasan pertama iaitu di sekitar 183.048 untuk kita buat sebarang keputusan. Perhatikan apakah reaksi pasaran yang berlaku terhadap harga tersebut. Namun secara dominannya, okey, currency Euro JPY kita hanya perlu fokus kepada swing buy seperti yang kita ulas tadi. Okay, tak di bawah ni korang boleh lihat ada 2-3 penandaan area resistance, area support yang korang boleh perhatikan. Tapi seperti yang kita ulas tadi, perhatikan dulu di kawasan 183.049 dan para support yang kedua iaitu 182.320. Seperti yang katakan, tak ada banyak benda yang kita boleh ulas, hanya kita boleh perhatikan ataupun follow momentum bullish seperti mana yang anda boleh perhatikan daripada minggu lepas sehingga hari ini. Okey, itu sedikit sebanyak apa yang berlaku kepada pasangan Euro JPY. Okey, instrumen kita yang terakhir adalah crude oil ataupun WTI. Okey, pergerakan crude oil sepanjang minggu lepas 15 sehingga 19 Disember kekal berat dan terhad. Harga minyak mengalami tekanan pada awal minggu sebelum mencatatkan pemulihan sederhana, namun secara keseluruhan gagal membentuk momentum kenaikan yang kukuh. Okey. Setiap reflection harga dilihat tak pergi ke mana, maknanya dia masih statik lebih kurang di kawasan yang sama.
mencerminkan pasaran masih lagi berhati-hati terhadap prospek permintaan global terhadap minyak mentah ni lah. So walaupun terdapat sokongan jangka pendek, minyak kekal berada dalam fasa mendata dengan kecenderungan melemah pada minggu lepas. Jadi buat minggu ini crude oil lebih sesuai dibaca sebagai pasaran yang bergerak dalam julat dengan tekanan ke bawah, bukannya fasa pemulihan yang jelas. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta crude oil. Okay, next kita pergi kepada instrumen terakhir kita iaitu crude oil. So jom kita lihat pada time frame yang lebih besar apa yang kita boleh perhatikan. Penurunan harga mendadak daripada bulan September sehingga terkini, daripada harga tertinggi 65.87 sehingga harga terendah iaitu 55.09 per Brent. Alright. So daripada sudut pandang technical analysis kita boleh perhatikan, kalau minggu lepas siapa ada follow, saya ada buat satu penandaan strong support di kawasan sini. Okay. Di sekitar 56.72, namun apa yang kita boleh perhatikan kat sini, pasaran berjaya menembusi harga ini dan sekarang ini kita boleh katakan sesi untuk retest. Okay, sesi untuk retest di kawasan yang telah pun di break pada minggu lepas. Tapi kalau kita lihat daripada time frame H1, apa yang saya boleh simpulkan, suka saya tukar kepada line chart. Perhatikan di kawasan sini. Okey, apa yang anda boleh perhatikan kat sini sebenarnya ada satu momentum daripada sudut structure market itu sendiri. Telah berlakunya satu break structure line. Okay, kita dapat lihat satu trend line di sini. Berjaya dipecahkan dan retrace dan price sekarang naik ke atas mencari paras resisten yang ada di atas. Okay. Dua kawasan yang anda boleh perhatikan untuk anda menunggu price bagi crude oil. Namun saya boleh katakan area resisten yang paling selamat anda boleh tunggu di bahagian sini. Okey. Tunggu di kawasan sini sebab kalau kita perhatikan kat sini kawasan yang lebih signifikan untuk price membuat keputusan besar, sama ada akan bertukar arah trend ataupun meneruskan perjalanan trend terkini yang seperti anda lihat sekarang. Apapun secara keseluruhan crude oil kalau kita perhatikan masih lagi berada dalam fasa bearish, melainkan ada sebarang news ataupun fundamental besar yang menyebabkan perubahan permintaan terhadap crude oil itu sendiri, yang menyebabkan perubahan kepada pergerakan pasaran. Okay, berhati-hati. Ada dua resisten yang ditandakan, satu di kawasan 57.76 dan satu lagi di kawasan atas iaitu di sekitar 58.87. Minggu ini kita perhatikan dua kawasan yang penting ini untuk kita buat keputusan ataupun untuk kita buat sebarang rancangan strategi untuk kita dagangkan instrumen crude oil ini. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Jika anda rasakan konten ini bermanfaat, jangan lupa like, follow dan subscribe YouTube, Telegram kami dan share video ini kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan untuk mendengar ulasan-ulasan selanjutnya, insyaAllah. Okey, so seperti biasa, sekiranya ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, anda boleh drop soalan anda di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan satu persatu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan bye-bye.